Khabar korang semua, nama saya Lau. Untuk hari ni kita nak bagi korang tahu cara mengenali Toyota Camry Eurostar ini. Okey, untuk saya sebelum memulakan video ini, saya nak bagi sedikit. Untuk motorhome ni, kita ketinggian dia adalah 3.3 meter. Untuk kebanyakan parking underground memang kita tak boleh masuk, dan apabila kita nak buat pembayaran parking untuk dekat mesin tiket untuk parking tu, kita pun kena jaga-jaga pasal awning dia akan terlanggar kepada bumbung motor kita. Yang last sekali adalah untuk parking untuk melalui tol, kita harus menjalankan sebelah kiri. Okey, tetapi harga bayaran tol adalah sama dengan kenderaan biasa. Okey, kita memulakan video ini. Okey, apabila korang sampai dekat showroom kita, korang akan pergi terus dekat kaunter hadapan kita untuk mensettlekan segala-gala dokumentasi. Staff kita akan bagi korang kunci untuk motorhome yang mana satu korang nak mengguna untuk hari itu. Korang dapatkan kunci untuk motorhome ini, barang yang pertama korang kena cek minyak dia. Okey, so untuk segala-gala motorhome yang kita bagi kat korang, kita mesti bagikan full tank. Lepas tu start daripada kunci yang pertama. Yang kedua, kita memastikan tayar kita adalah penuh dengan angin dan tayar kita adalah dekat condition yang bagus. Bila kita akan masuk kat motorhome kita akan start bermula daripada untuk ke bahagian depan kabin untuk motorhome ini. So bila kita masuk ke dalam, memastikan kita mempunyai minyak petrol yang penuh. Okey, untuk keseluruhan motorhome yang kita bagi, kita akan bagi minyak yang penuh, dan hantar balik, korang kena isi balik minyak yang penuh bagi kat kita. Ini adalah kunci yang pertama. Kita masuk dan kita hidupkan motorhome kita. Okey. Seterusnya adalah aircon depan. Ini adalah button untuk aircon depan. Yang ini untuk temperature. Yang sebelah atas ni adalah arah aircon. Daripada depan, kaki dengan depan, atau kaki saja, atau cermin depan. Okey, untuk aircon yang normal function, kita akan on saja dekat button lever ni. Selain daripada tu, kita akan biarkan sebegitulah. Sebelah sini adalah tempat untuk cucur rokok, dan kalau korang datang nak adakan charger, korang boleh dapatkan api 12 watt dekat sini. Yang seterusnya sini adalah gear lever. Okey, gear lever seperti biasa, kita kena tekan brake dan kita kena masuk gear seperti biasa. Okey, sekiranya kita nak halukan kaki kita kat sebelah kiri, kita kena tekan button ini dan lever dia akan jatuh seperti ini. Okey, so kalau tak ada apa, kita akan naikkan dia balik. Seterusnya adalah handbrake. Handbrake ni adalah dekat sebelah kiri, sama juga tarik atau lepas. Okey, macam biasa. Sebelah sini adalah power window. So sebelah depan, kiri, kanan adalah mempunyai power window, boleh tekan dekat sini. Okey, bagi korang dah tahu start kereta, dan ini cara untuk mengisi diesel. So isi diesel adalah sebelah belakang driver side. So kita bukakan pintu ni dan kita menggunakan kunci asal dia. Kunci asal yang untuk start engine, untuk membukakan cap untuk tempat isi minyak ni. Okey, ni adalah tempat isi diesel. Untuk kereta ni adalah menggunakan diesel. So make sure kita isikan diesel dekat sebelah kanan, dan kita isi genset sebelah kiri. Sebelah genset adalah petrol. Dekat sebelah petrol isi diesel, atas dia adalah shore power untuk kita cucuk elektrik bila campsite tu mempunyai elektrik. Dan dekat belakang sini adalah tempat untuk isi air. Okey, okey, untuk seterusnya adalah kita cara untuk mengisi minyak. Untuk motorhome ni ada dua jenis minyak. Satu adalah petrol untuk kegunaan general untuk motorhome kita. Yang kedua adalah diesel untuk asas enjin motorhome ini. So untuk cara mengisi generator adalah dekat sini, sebelah kiri depan. So kita tak lock, biasa kita pakai pin tu saja. Bila kita buka, dan kita akan isi dekat mulut ini saja. Okey, ini adalah boleh kita terus isi dengan generator menggunakan petrol. Sebelah ini lock balik. Okey, ini adalah lock untuk memastikan dia dah tutup balik. Bahagian sini adalah tempat tandas. So bagi tandas kita boleh akses dekat bahagian luar. Kalau korang nak cuci kaki dekat luar, korang boleh ambil
water tap yang dekat bahagian dalam dan cuci dekat bahagian luar. So pintu ni kita boleh kuncikan juga. Okey, bagi untuk sekarang ni saya menunjukkan cara untuk buang black water tank. Black water tank ni kalau sekiranya korang memakaikan motor ni, korang menggunakan tandas, korang harus buang semasa pulangkan motor ni, korang mesti buangkan black water tank. So kalau tidak, kita akan chargekan cleaning fee RM50. So cara untuk buangkan black water tank ni sangat senang. Tekankan dua-dua button ni, bukakan pintu ni. Okey, so bila dah buka, tekankan button kat bawah ni, kita tarik keluar. Okey, tarik keluar. Okey, satu tong ni kita akan tarik keluar. So bila kita dah tarik keluar, kita pusingkan kepala ni, kita bukakan button ni, kuning ni. So bila dah buka, ini adalah black water tank. Sekarang dia ada bersih lah. Okey, so bila kita nak tuang, kita tekan button belakang. Yang ujung ni warna hijau, kita tuang dekat bahagian depan, kita tuang dekat tandas terus. Okey. So sekarang ni tak ada barang lah, benda ni memang bersih lah. Setiap kali kita bagi, kita akan bagikan dengan bersih. So kalau korang dah pakai, korang mesti kena tuang dekat tandas mangkuk. Okey, kepala ni tuang dekat tandas mangkuk dan kita flushkan air bersih, tuangkan sebanyak 2-3 kali. Okey, make sure dalam tu bersih, barulah korang pulangkan motor bagi kat kita. Sekiranya korang nak pakaikan tandas semasa menggunakan motorhome ini. Okey, so tutup balik cap ni, pusing, kepala ni kena masuk balik. Okey, make sure dalam mangkuk tandas adalah menutup, baru boleh dapat tarik keluar. Kalau tidak, korang tarik keluar je, black water tank ni senang patah. Okey, dia akan menjadikan kerosakan. Okey, ni adalah cara untuk membuang black water tank. Okey, untuk cara buka awning, batang awning kita akan letak dekat belakang pintu. Okey, adalah pintu belakang masuk dan ni adalah batang awning. So, bila kita buka awning ni, kalau kita dekat tepi pantai, kita kena berhati-hatilah pasal dekat tepi pantai dia senang jatuh tu, dia punya awning tu. Okey, so bila kita dah buka, dan kalau boleh kita menggunakan tangan untuk tolakkan sedikit dekat sini. Okey, bila kita dah tolak, dia akan keluar lah. So kita akan ikut, kita akan pusing sampai habis. Okey, kita pusing sampai dia keluar. Sebiasanya dia akan keluar lebih kurang dalam 10 kaki, tapi bagi kita biasa buka dalam 5 sampai 6 kaki lah. Kalau 10 kaki dia memang sangat senang patah tu. Okey, step pertama kita longgarkan button ini, kita tarik keluar. Okey, tarik keluar, dia akan keluarkan semua daripada sampai depan sampai hujung sekali tu. Kita akan longgarkan dia. Okey, keluar dan kita akan pusing. Okey, kaki ni akan turun. Make sure kaki yang bawah tu dia adalah buka. Okey, tolak pergi atas, lockkan dia. Okey, ni adalah cara untuk tiga-tiga ni, untuk 3 step untuk kita betulkan tapak kaki stand ni. Okey, sama juga bila kita simpan, kita buka, longgarkan dia dan sama juga kita tolak pergi atas, kita simpan balik kaki ni. Make sure kaki ni adalah tapak dia adalah sama. So kita letakkan kat bawah, sama juga kita tolakkan bahagian buntut dia. Okey, dah settle. So kalau macam ni, awning ni dah simpan dengan sepenuhnya. Okey, awning ni dah simpan dengan sepenuh. Sama juga kita lockkan kaki ni balik. Okey, apabila kita dah simpan dua kaki tu, kita simpan balik lah. Okey, so bila simpan balik, make sure awning ni kena lock sempurna. Kalau tidak, dia tak lock habis-habis tu, bila kita jalan-jalan, awning tu akan keluar juga tu. Okey, kalau macam ni adalah kita dah lock habis. Boleh nampak awning tu dia memang berapat dekat atas tu. Okey, bagi bahagian belakang, untuk motor yang semua kita bagi korang pakai, mesti kena buka kasut lah bila kita masuk kat belakang ni. Okey, make sure kita jaga kebersihan dalam. So bila kita masuk, segala-galanya kita dah buat setting untuk motorhome ni. Untuk korang nak buka lampu apa-apa pun, memang terus buka je dekat button tu. Okey, dia tak ada macam untuk button-button lain, memang ambil nak buka lampu, buka je semua lampu tu. Okey, cara untuk startkan generator sangat senang.
kita menyimpankan remote dia dekat bahagian dalam kabinet ni. Kita ada dua. Satu adalah pure sine inverter. So pure sine inverter kita memang dah tak guna dah. So kita akan bahagian sebelah kanan tu. Sebelah kanan tu bila kita nak start generator, kita main tekan button hijau ni je. Bila kita tekan, dia akan automatic start. Okey, generator tu akan hidup. Lepas tu aircon dengan seluruhan equipment dekat dalam dia akan hidupkan juga. Bagi nak on aircon senang, remote dia kita letak dekat tepi pintu. Kita on seperti biasa je. Okey. Okey, ni adalah cara untuk on aircon. Aircon ni adalah 220. So semasa kita berhenti, kita boleh on aircon menggunakan generator kita. Dan kedua, kita boleh naikkan turun meja dia dekat button sini. Okey, ni adalah tempat untuk adjust naik turun meja kita. So kalau nak level turun, kita boleh tekan turun. Kalau nak stop, tekan button tengah. Okey, kalau tidak, kita naikkan dia balik. Okey, semua adalah menggunakan generator. Macam mana pun kita kena hidupkan generator sebelum kita nak pakaikan equipment yang dekat dalam. Okey, dekat belakang saya sini adalah satu overhead bed compartment. So untuk kita tak extend, kita boleh tidur 2 orang. Kalau kita dah extend, mungkin kita boleh tidur 3 hingga 4 orang. Okey, untuk cara buka peti ais sangat senang. Kita kena unlock dulu. Okey, setiap kita main peti ais, kita kena lock. Kalau tidak, nanti kereta kita jalan, pintu peti ais ni akan terbuka. So kita kena unlock. Lepas kita unlock, ke dalam tu ada satu button. Okey, untuk button tu adalah membagikan kita untuk on off atau untuk suhu bagi peti ais ini. Yang dekat atas ni adalah tempat freezer. Kat bawah tu adalah tempat untuk kita letak air. Okey, ini adalah keseluruhan untuk cara penggunaan untuk pengendali Toyota Camry ini. Kalau korang ada apa yang tak faham, semasa datang dekat showroom, kita akan memberikan lagi sekali untuk penerangan semua. So boleh bagi tahu dengan staff kita untuk apa yang korang tidak faham lagi. Okey, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.